Ini bahan ni, rekod. Tanggungjawab perempuan dua je, melayan suami, melahirkan anak, itu sahaja. Yang lain, kemas rumah, besarkan anak, jaga anak, bagi didikan ke anak, masak, kemas, sental bilik air, kemas rumah, ruang tamu, luar dalam, depan belakang, jaga rumah, kemas rumah, semua tanggungjawab suami. Balik ni isteri tanya suami, abang dengar tak ceramah tadi yang tu? Kalau yang pasal tanggungjawab isteri dengan suami tu lah, oh abang time tu menterlelap tu tak perasan. Tu yang bini rakam tu kan. Tak, ni saya cerita tu terang ni, tapi dengar sampai habis. Cuma yang cuma tu dia tak rakam. Cuma orang perempuan banyak menanggung tugas suami di rumah, sebab orang lelaki tak terbuat apa yang orang perempuan boleh buat. Masak, kemas rumah, sental bilik air, jaga anak, bagi didikan dekat anak, itu semua adalah tugas lelaki yang orang perempuan pangku. Jadi kalau orang lelaki faham benda ni, mudah. Jadi dia akan appreciate, masihlah sayang kemas rumah hari ni, ya Allah, abang tak terbuat apa yang saya buat ni. Orang perempuan akan bahagia macam tu. Orang perempuan ni, makanan ni untuk makluman lelaki ni, makanan dia kena puji dia. Cantiknya isteri abang, bagusnya. Dia kalau kita tak puji, dia tanya. Tu masalah tu. Kita masuk bilik air, dia boleh lepas sentar bilik air, cuci bilik air, orang lelaki tak perasan benda ni, sebab dia banyak benda-benda besar nak fikir. Nak fikir masalah camp, nak fikir masalah negara, ekonomi semasa. Jadi kau tanya soalan yang susah tu bila dia keluar dalam toilet, perasan tak bilik air tu? Itulah saat paling susah dalam hidup lelaki. Perasan tak dalam bilik air tu? Kau renovate bilik air tu, betul lagi. Lelaki tak perasan benda tu. Tapi kalau dia dah tanya saya tu, kenapa tanya? Tak perasan ke? Cakap lah, saya pun lepas sental tu, dinding-dinding semua. Oh iyalah, abang ingat apa tadi, memang betul nampak bersih. Makasih tau saya buat. Tahu tak apa? Iya. Itu sebab kita kena jaga. Suami isteri ni kena faham. Itu sebabnya orang lelaki dengan perempuan, ya Allah, bandingannya. Nampak kita ni komando. Latihan lasak kesana kemari, banyak kita nampak dia orang lemah, tapi kekuatan dia. Contoh melahirkan anak sakitnya ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Dengan tahap tu, puan, yang tu anak ke berapa tu, puan? Tengah dukung anak ke berapa tu? Dengan tahap tu, bayang dia lahir tu kan, lahir anak tu, Allah sakit bang. Tu sebab orang lelaki kena teman. Saya dapat cerita banyak sangat, ramai lelaki suami dia askar pun tak nak teman. Kenapa tak nak teman isteri? Apa alasan dia? Takut apa? Takut darah. Siapa yang menyebabkan dia berdarah? Bukan kau jadi askar patut kena berani dengan darah tu. Iya, teman isteri tu dalam, kan sekarang ni kat hospital ada rakan bersalin kan. Teman, jangan pandang bahagian lain, pandang muka dia je. Sabar sayang, sabar sayang. Sakit bang. Sabar sayang, sabar sayang. Sakit bang. Ya bang tahu. Mana bang tahu? Kan salah tu kau cakap. Bang cakap kau tahu. Kau tak tahu dia sakitnya mana. Sakit bang. Bang, akhirnya lahir anak. Bila lahir anak, keluar air mata. Suami pun keluar air mata. Tu sebab saya kata teman pandang muka. Sebab belum pernah lagi yang perempuan beranak darah keluar kat muka. Tak pernah lagi. Sakit bang. Aku pun takutnya tu. Mana tu? Sakit bang. Sabar. Bayangkan perempuan lepas dia lahirkan anak macam tu punya azab.
Ada tu sampai, tanyalah puan, 4 kali beranak. Ada satu malam tu beranak tu sampai berbelah-belah jam baru keluar kan. Macam saya, alhamdulillah anak saya semua cepat. Ada tu dia sakit perut, sakit bang, sakit tak nak. Kau nak jumpa abah kau keluar sekarang, keluar dia. Saya kat macam tu. Sebab saya nak pergi ceramah ni. Yang bini beranak ceramah lagi. Perasan tak yang ceramah utusan yang ada keluar teki-teki tu? Perasan tak? Hak itulah tu. Masa tu berlepas beranak bini tu. Oh ya Allah, teruk betul suami macam tu. Dan perempuan bila lahirkan anak, dia kata, wah, anak kita jangan lebih 5 tau. Bayang, ini sakit ni. Maknanya dia sanggup 4 kali lagi. Orang lelaki, apa yang paling azab dalam hidup kita? Sunat. Itu pun tak ada siapa yang sanggup mengulang sekali lagi. Bercakap ramai dengan anak, loh tak sakit loh, macam gigit semua je. Cuba ayah saya lagi tengok. Diam ayah. Diam ayah. Itu sebab bila temankan isteri tu, bang sakit bang, dah cukup. Bila tengok anak lahir, sayang, sudah, jangan beranak lagi. Abang, takkan seorang je anak kita cukup. Abang tak sanggup tengok isteri abang sakit macam ni. Tapi takkan seorang je anak kita. Bagi orang lain pula. Kau cakap bagi orang lain pula, terbuka jahit dia. Kau jangan main-main. Abang gurau, bergurau boleh bersalin. Tak ada. Ya. Itulah hebat orang perempuan. Hargai orang perempuan. Itu sebab kita tengok dalam keluarga kita ni, pertama jaga apa? Jaga lisan kita. Bercakap yang baik-baik. Bercakap yang baik-baik. Mengaji dalam rumah kita ni. Mengaji. Sebab kunci keluarga bahagia ni ada 5. Pertama, kunci rumah. Gelak pula orang cakap betul ni. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci rumah? Sistem kan dalam keluarga kita ni ikut sistem beragama. Nampak tak? Tak ada agama yang mengajar benda tak baik, betul tak? Jadi kalau sistem Islam, ikut Islam. Ikutlah sistem agama masing-masing. Kejut suami subuh. Abang, bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah cara kau tak, kalau macam tu cara kau kejut, memang dua-dua tak subuh. Kau mengejut ke mengajak ni? Yang faham-faham, tak faham sudah. Kadang-kadang tu lah kejut suami pula. Suami bangun bila nak jadi imam. Dia bangun, basuh muka tu, ambil wuduk. Muka tak fresh lagi jadi imam. Yang anak dan ayah ni cakap apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami. Itu senyap. Bini kat belakang, memang buta dah orang tua ni. Anak tunggu ni, pula senyap pula bapak ni. Lalah bini ni. Walallah. Dah habis Fatihah. Allahuakbar. Cuba kejut abang. Bangun subuh bang, kita salat sesama. Masuk bilik air, mandi, gosok gigi, shower betul-betul, letak shower gel semua, wangi-wangi. Dah kemas. Semua dah bersedia. Istau sufufakum, lurus dan rapatkan saf. Oh, anak dia pun. Allahu Akbar. Anak dia, wih, ada gema wih. Sebila abang beli speaker ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Wah. Walau